Inilah cara China memastikan sejarah tak pernah lupa siapa pengkhianat. Tak terhujan, tak terribut. Ini Qin Kui, isterinya dan pengikut-pengikut Qin Kui. Tahun 1142, pada masa tu selatan China diperintah oleh dinasti Song dan Yue Fei ialah panglima perang paling setia berjuang menentang penjajahan dinasti Jin dari utara. Tapi Qin Kui yang masa tu seorang pembesar istana cemburu gila dengan Yue Fei ni sebab Yue Fei tengah menang besar. Rakyat semua sayang dia. Kalau perang diteruskan, Qin Kui risau akan hilang kuasa. Jadi dia fitnah, reka cerita kata Yue Fei nak memberontak derhaka pada Maharaja. Tak ada bukti, tak ada saksi. Yue Fei dihukum mati. Macam-macam lagi berlaku, tapi itu ringkasan dia. 20 tahun kemudian, bila Maharaja baru naik takhta, siasatan terhadap kes Yue Fei dibuka semula. Satu demi satu bukti muncul dan akhirnya pembantu Qin Kui sendiri yang mengaku. Segala fitnah terbongkar dan nama Yue Fei pun dibersihkan. Qin Kui, isterinya dan pengikut-pengikutnya semua dijadikan patung berlutut menghadap makam Yue Fei. 900 tahun dah berlalu, tapi setiap hari orang datang sini tunggu giliran nak bagi penampar Cina. Semua dengan satu mesej yang sama, semangat wirah takkan padam, tapi nama pengkhianat kekal busuk sepanjang zaman. Ini bukan tugu peringatan, ini tugu amaran. Patung ni dah diganti banyak kali, lokasi pun dah ditukar berkali-kali, bukan sebab rosak dimakan masa, tapi haus oleh tangan manusia.